Nabi pun dah keadaan teruk ketika tu. Nabi pun berselindunglah di belakang bukit. Duduk kat belakang bukit. Waktu tu Nabi nak madu siapa dia dah dengan sakit. Dengan sakit. Apa semua. Ketika tu Nabi nak madu siapa dia? Nak mengadu dengan isteri dia Khadijah. Khadijah mudah meninggal ketika tu. Nak mengadu dengan mak dia. Mak dia mudah meninggal ketika tu. Nak mengadu dengan pak dia. Pak dia meninggal dia ada perut lagi. Dia nak mengadu dengan Tok Wan dia. Ada jaga dia. Tok Wan dia mudah meninggal. Dia nak mengadu dengan pak makan dia. Pak makan dia mudah meninggal. Kan? Waktu tu dia nak ngadu duduk kat belakang bukit. Duduk ya Allah. Duduk kat belakang bukit. Susah Nabi dah sampai kenang kita. Kan? Kita tak rasa sebab kita tak dekat duduk keadaan Nabi Muhammad SAW. Kan? Jadi ketika Nabi duduk dekat belakang bukit tu, sadar dekat situ, nak rehat dengan keadaan tubuh badannya, Nabi pun mengadulah dekat Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Sesungguhnya aku nak mengadumu ya Allah. Ya Allah, aku nak mengadu kamu ni ya Allah. Kan? Aku nak mengadu lemahnya diriku ya Allah. Aku tak dapat nak dakwah kepada tak ini. Tahun ni aku mampu tak dapat hati dah ya Allah. Dia ya Allah. Cerita kepada kita bukan mengadu situ, mungkin kita akan berenang dulu. Nabi kata apa lagi? Waqil lagi hal lagi. Dia kata sedikit daya kemampuan. Tahun ni aku mampu. Lepas tu Nabi kata wahawani ala nas. Ya Allah, Kau kata aku ni kekasih. Kan? Semua makhluk sayang aku. Tapi Allah, hari ini lemahnya aku ya Allah. Hina aku di depan di sisi manusia ya Allah. Ketika Nabi duduk mengadu tu, malaikat ajaban malaikat itu tak tahan kan. Malaikat ketika tu tak tahan lagi sebab dia makhluk-makhluk dekat keliling dia tu semua sebab gunung-gunung dia duduk sekeliling semua sebab dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Nabi dia takut tak ada mengadu siapa dia mengadu dia. Ya Allah, susah kan? Jadi malaikat dengan marah dia pergi ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, malaikat Jabal, tunjuk mana bukit yang paling tinggi, mana bukit yang paling besar kat sini. Tunjuk aku akan ambil bukit gunung tu, aku akan tompak daripada bentuk ni. Kalau kita dulunya dendam macam tu, kan? Dendam kita macam tu, selalunya kita balas aku dah dihina dah ni, aku nak buat yang baik, tapi dia berbalas itu berdarah tubuh badan aku ni. Tapi dah Nabi ni seorang yang tak mudah, tak ada sifat dia dah sedikit. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kan? Nabi kata bukan mereka lah, jangan. Nabi kata apa? Bal arju an yukhrijahu. Bahkan aku berharap ni Allah keluarkan min aslabihim, daripada tulang sumbi mereka ni, cucu-cicit mereka apa semua ni, man ya'budullaha wahdah, orang-orang yang menyembah Allah, hanya semata-mata menyembah Allah, la yusyriku bihi syai'an, tak mensyirikkan Allah sedikit pun. Tu Nabi doa begitu. Tadi tengok perut saya macam mana. Alhamdulillah. Jadi kita kata semua Islam, alhamdulillah, dan kuat agama Islam.